Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dengan Proton Gen 2 engine Cam Pro, yang mana kereta ni dah hampir setahun ataupun dah lebih setahun dia ada masalah sekejap-sekejap. Sekejap kereta tu ringan, sedap dibawa, sedap memecut, memotong pun sedap, minyak jimat, dan sekejap dia berat, motong tak larat, panjat bukit tak larat, minyak kuat, esokannya bergila-gila lah. Sekejap ringan, sekejap berat, sekejap ringan, sekejap berat. Jadi sekarang dah hampir setahun baru saya ada masa nak layan. Saya mulakan dengan troubleshoot sensor yang dah tua, sebab kereta ni pun dah berusia lebih 20 tahun. Jadi saya tembak sensor dulu. Walaupun bila scan sensor tu menunjukkan bacaan okey, data stream, live data stream dia elok, tak ada abnormal. Tapi yalah, barang dah lama, jadi saya guna kaedah cubalah check. Mula-mula saya tembak benda lah ni. Ini adalah knock sensor. Okey, dia detect knock. Sebab apa? Sebab kalau benda ni dia tak mati, tapi dia memberi bacaan yang salah, nanti ECU akan bagi timing, ignition timing yang salah, FU ratio yang salah. Jadi ini yang saya teka dulu, saya tembak dulu. Sewaktu saya nak buka menalah ni, saya jumpa punca dia. Punca dia adalah soket dia. Ni soket dia dah hancur, jadi dia longgar. Jadi mungkin juga sensor yang problem, ataupun soket dia ni yang hancur dan longgar. Dua kemungkinan. Jadi saya ganti dua-dua. Sensor ni pun saya ganti sebab ni original kereta lagi, ganti je, tak mahal. Okey, ni adalah wiring harness. Silap pegang. Ini adalah wiring harness bahagian belakang enjin. Ia berada di bawah intake manifold. Ni main socket yang sambung kepada ni. Okey. Dan sini ada 3 sensor. Dah pecah tu dah. Ni adalah knock sensor. Ni adalah coolant temperature sensor. Dan dia ada satu wire yang dah putus ni. Ni adalah oil pressure switch. Jadi wire ni bila saya buka keluar, saya tengok dia dah uzur sangat. Kita boleh tengok kat sini. Tengok wire dia dah reput habis dah. Jadi bila dia expose kepada udara dan air, dia akan oxidize. Oksidasi ini yang menyebabkan gangguan kepada tembaga. Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, ni tengok putus kat sini. Ini untuk knock sensor. Putus sini, crack. Bukan putus, crack sini. Dan wire dia lucu. Okey, wire dia sangat lucu. Di sini wire single core. Sampai dekat sini dia sambung kepada wire shield, iaitu shield single core. Lepas tu kat sini dia sambung balik pergi wire single core. Apa dia buat macam ni pun saya tak tahu apa tujuan. Lepas tu daripada sini pula, mana wire dia? Ni dia. Okey, daripada soket ni pula, daripada sambungan soket ni, dia twist single core sambung pula kepada shield cable. Mengarut nak mati. Dia main sambung-sambung macam ni. Sebab semakin banyak tempat kita sambung, semakin banyaklah tempat yang ada potensial rosak. Macam ni lah ni. Tengah tarik-tarik, putus tepat sambungan ni. Tarik, putus tepat sambungan dia. Jadi mengarut nak mati. Yang ni saya
Tanya spare part, tanya proton part center, tak ada, tak wujud dah menalah ni. Jadi saya custom, beli soket baru semua. Soket ni knock sensor soket dengan oil pressure switch soket, buat baru. Wire hanya ada beberapa helai je ni, tak susah. Okay, campak tepi. Kedua yang saya tembak adalah oxygen sensor. Okay, oxygen sensor ni dia ada jangka hayat lebih kurang 100,000 km, wajib tukar. Okay, jangan tunggu dia rosak, tukar. 100,000 km hayat dia sama dengan spark plug. Okay, bila tukar oxygen sensor, sini pun ada masalah, soket hancur. Saya cari soket dia. Soket dia panjang. Ni dia. Soket dia hancur. Hancur kat mana? Hancur dekat sini je, kat belakang. Jadi dia tak boleh nak lock kat sini lah. Dia macam terjuntai-juntai. Jadi saya pun ganti baru. Bila saya buka pembalut dia, selotip dia, ni boleh nampak ada sambungan-sambungan ni. Ini mungkin kerja-kerja baiki yang sebelum ni, banyak sambungan. Dan wire dia adalah jenis wire single core. Mula-mula dalam keadaan biasa, bahagian tengah dia twist. Dia twist bodoh-bodoh gini je. Okay. Jadi potong, ganti baru. Ni ganti baru. Banyak lagi. Semua wire sensor saya potong, saya ganti baru. Okay, hari ni bukan nak cerita apa yang saya buat. Saya nak cerita design flaw, kecacatan rekaan wiring, susunan wiring untuk kereta ni. Kereta lain saya tak tahu, sebab saya jumpa baru kat kereta ni. Yang pertama, kabel untuk signal. Okay, kabel isyarat dia masukkan sekali ke dalam conduit dengan kabel power. Jadi wire yang bawa signal, wire yang bawa power, dicampurkan dalam satu conduit. Conduit ni menalah ni. Ni. Dia campur semua dalam ni. So bila dia campur wire yang ada power 12 volt, 5 volt dengan wire yang membawa signal daripada sensor pergi ke ECU, wire signal akan diganggu oleh wire power. Kita panggil dia sebagai EMI, Electromagnetic Interference. Jadi signal yang datang daripada sensor dalam perjalanan nak pergi ke ECU, dia dikacau. Jadi yang sampai ke ECU dengan apa yang keluar dekat sensor tak sama. Ini yang tak bagus dia punya design flaw dia. Dan yang paling tak bagus dekat sini. Ini saya dah buat lain . Ni adalah main conduit daripada ECU, TCU. ECU pun lalu sini, TCU pun lalu sini. Engine punya computer box, gearbox punya computer box, dia lalu di dalam satu conduit macam ni. Okey, dia lalu satu conduit, nak dipecah. Ini pergi gearbox, ini pergi engine. Okey. Dalam ni, ni dalam ni cramp ni, padat. Wire power pun duduk dalam ni, wire signal pun duduk dalam ni. Dua rapat-rapat. Wire power besar-besar, lebih-lebih lagi coil pula punya power memang besar-besar. Dia akan menghasilkan electromagnetic field yang sangat kuat di dalam conduit ni. Jadi signal daripada semua sensor ada 6 biji. Oxygen sensor. Sini oxygen sensor. Okey, belakang ni akan ada map sensor. Tak nampak duduk bawah ni, map sensor dekat sini. Okey. Kat atas ni akan ada cam sensor. Kat bawah engine ada crank sensor. Kat sini ada TPS sensor. TPS tu ni soket tercabut. Bawah sini belakang akan ada knock sensor. Jadi ada 6 sensor, 6 signal, tapi melalui conduit power yang ni, satu conduit. Jadi signal atau isyarat daripada sensor-sensor ni keluar daripada sensor nak sampai ke ECU, dia akan diganggu. Dan mungkin reading dia lari. Dekat sensor reading lain, dekat ECU reading lain. Itulah punca kereta tak efisien.
Okey, jadi apa yang saya buat? Okey, ni projek saya asingkan. Saya buat dua konduit. Ni konduit ni saya ada dua kat sini, sini satu, sini satu. Satu konduit bawa signal daripada oksigen sensor 4 pin. Atas ni signal, bawah ni power. Jadi yang signal dia masuk dalam satu konduit. Dia akan datang sini, split, pergi ke map sensor. Jadi konduit ni bawah. Konduit bawah adalah konduit signal. Konduit atas adalah konduit untuk power. Jadi asing. Okey, ni pun asing, ada dua dalam ni. Saya tapekan dia sekali. Jadi ada dua konduit, signal konduit dengan power konduit. Okey, kita cerita pasal signal dulu. Ni power. Okey, signal konduit tadi akan datang dekat main junction. Main junction dia, yang ini daripada crank, ini daripada cam, ini daripada apa ni? Oh, ini wire power. Ini bukan. Ni knob. Ni ini pergi bawah, pergi ke knob. Okey. Jadi hanya melalui satu konduit besar. Konduit besar ni pula akan lalu ke bawah sini, tembus firewall. Okey, saya korek lubang kat firewall. Konduit signal hanya melalui sini, jauh daripada konduit power. Jadi power sini tak boleh nak kacau signal sini. Tapi kepada siap pasang, saya buat satu kesilapan. Saya baru perasan atas ni dah sedia ada lubang. Sebelum ni dia tersorok dengan kain ni. Okey, tak nampak, so tertarik, ada lubang. Jadi bagi korang yang nak buat, tak payah tembuk lubang kat bawah, guna je lubang yang sedia ada ni. Okey.